Okay, jom teman saya praktis. Sekarang ni jam menunjukkan dalam pukul 7 pagi lah kat Kuala Johor. Nanti saya dijemput menjadi salah satu speaker jemputan. Dan saya diberi peluang untuk bagi sharing lah. So sebelum saya bagi sharing, saya akan praktis depan kamera. Biasanya saya tak record pun, tapi kali ni saya record lah. Soalnya saya akan tahu dulu nak cakap apa, point apa. Lepas tu saya akan ulang banyak-banyak kali dia macam main. Dekat rumah saya dah buat dah 2 kali. Lepas tu saya akan rasa macam kalau berdebur lagi ke apa ke, saya memang akan buat dekat video lah. Buat video je. Lepas tu tengok sendiri, dengar sendiri lah. Okay, ready Okay. So speaker pertama dah settle, speaker kedua lah. Okay. Okay, moderator jemput saya. Jadi okay, saya mula. Yang ni saya tak tengok skrip tau. Sebab saya dah praktis kan. Saya just ingat point je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan. Siap. Lepas tu baru baru kita akan gerak ke seminar kaya dengan emas. Yang tu saya akan bawa rotua kat tempat. Saya akan macam buat vlog lah sikit. Supaya tuan-puan tahulah. Yang ni Academy Jihanda Academy Center yang baru lah. Saya pun macam first time pergi. So kita, why not kalau saya buat tour macam tu kan. Dan best lah. Saya tak salah nak jumpa kawan-kawan ni. Best. Okay. InsyaAllah tuan-puan akan jumpa saya dengan wajah baru. Okay, bertukar. Lain rupanya makeup dengan tak. Okay, tak apalah. Biarlah. Bare face ke apa ke, saya tetap wani syukur lah. Okay, kita nak start record balik. Kita dah cut tadi. Ni adalah persediaan. Lagi berapa minit lagi ni, nak pukul 10.30. Sekarang dah pukul 9. Saya tengah tunggu siap lah. Okay. So saya akan mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni saya akan mula tau. Saya akan mula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great. Itu saja pada saya. Assalamualaikum. Wah. Nampak je saya percaya. Dalam 5 minit lebih lah. Saya ada cut-cut. Tombol tak boleh dengar semua. Tapi saya rasa macam dah smooth sikit lah. So biasanya saya macam ni lah. So kita try pakai blazer pula. Kita try pakai blazer pula. Kita tengok berapa minit Okay, kita try. Tadi Alhamdulillah dalam saya punya sharing tu dalam boleh 5 minit. Kalau masa kecederaan diorang bagi dalam 2 minit. So dalam 7 minit. Tapi tadi saya buat dalam 6 minit setengah. Tapi bukan 6 minit setengah tu tadi pembukaan saya sekali. Dalam 6 minit. Tapi kali ni saya nak sharp di 5 minit. Saya rasa boleh. Ni saya tak menghafal lah. Bila kita macam bercakap, dia auto kita teringat tau. Macam tu. So saya ambil saya punya blazer kat belakang. Okay, kita try dengan blazer. Drama kan. Macam ni lah caranya untuk confident. Saya dah praktis benda ni lama. Taklah, saya bukanlah sifu sangat pun pasal bagi sharing ke apa. Tapi saya ni pernah wakil lah pidato syarahan agama. Pidato ni tau. Pidato dengan syarahan agama. Kemain. Tapi saya ni orang biasa je. Tak adalah pandai sangat. Cuma ni masa dulu lah pernah. Tapi kita praktikkan je lah kan. Alang-alang kita dah ada basic tu. Kita buat betul. Lepas tu saya buat YouTube ni khas untuk perempuan. Tiba. Okay. Saya kejap lagi. Saya nak praktis. Okay, tuan-puan dengar Okay. Bila kita dah banyak share kan. Maksudnya kita dah ulang-ulang banyak kali. Kadang-kadang kan, bila kita terlebih confident pun, suara kita akan terlaju tau. Sebab kita macam auto teringat. Jadi, kalau tak nak macam tu,
kita kena dengan tenang. Macam tu. Dengan tenang. Jadi kita akan share tu macam satu-satu. Sebab bukanlah tentang, memanglah kalau masa kita memang 5 minit. Kalau tak boleh capai 5 minit ngam-ngam pun, tak ada masalah. Tapi yang penting jangan berlarut sangat cakap dan jangan terlalu perlahan sangat. Yang penting cakap satu persatu. Kalau orang faham, audien dapat apa kita dapat, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita kejarkan masa, cakap laju pula. Macam tu. Okay, so saya segan lah husband saya dah datang lagi biar dia tengok saya punya sharing masa seminar nanti. Okay, bye-bye. Malu lah. Apa? Nervous ke? Mana dia awak kali dekat dia sambil saya. Dah ready nak cakap apa? Dah ready nak cakap? Dah. Tapi tadi awak datang saya tak jadi nak practice 2 kali. Ini sama ni saya jadi macam kalau ni speaker kan, saya pergi seorang-seorang je. Ataupun adalah kawan teman dia ni ada husband tu kan. Ya. Awak ready ke nak dengar saya cakap? Always ready. Woi, always ready. Nanti record video saya tau. Boleh. Sebab saya nak share. Mesti lagi direkod. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai. Kita nak masuk kat dalam. Sekarang kita dekat Jana dekat dulu. Okay, kita dah sampai. Lepas kita nak naik. Jom. Dah sampai. Tengah busy. First set up. Income 7,000. Okey, kita punya belanja, okey, kita punya belanja RM 6,000 contoh. Ini maksudnya kita dalam konteks positif. Setiap bulan positif 1,000. Okey, ada orang income 7,000, nampak tak boleh? Ada orang income 7,000 tapi dia punya belanja terbalik tuan. Okey, dia punya belanja RM 7,030 contoh. Maksudnya apa? Setiap bulan dia miskin RM30. Okey, tuan, kekayaan ni bukan tentang gaji tuan. Ada orang gaji RM50,000 tapi komitmen RM55,000 contoh. Boleh jadi tuan. Okey? Boleh berlaku. 60. Tuan okey tak? Nak umur 60 tahun, setiap tahun travel pergi luar negara dengan public good. Okey tak? Pergi overseas. Free ke bayar? Percuma saja. Setiap tahun tuan. Tahun ni pergi Budapest dengan Dengan wife. dengan wife. Okey, honeymoon setiap tahun umur 60. Honeymoon pergi Budapest naik cruise tuan. Kita nak golongan veteran, ada tulah di sini. Basic income 5 angka. Kita tak nak golongan pencen. Alamak, nak kena downgrade dia punya lah. Dah kerja sampai peak, income katakan 12,000, pencen pun jadi 5,000. Kita tak nak golongan pencen macam tu. Kita nak golongan pencen ada good life. Teruskan. Speaker kedua kita kali ini pula ialah seorang PGPO sepenuh masa berstatus PAR FME. Tinggal di Johor Bahru, seorang pesara mahasiswa. Apabila kita kata tentang pesara mahasiswa, mereka sebenarnya telah mencapai financial freedom. Dan bila dah graduate macam nak kerja ke tak nak itu Tuan Syazwani dan beliau telah mula membuat bisnes ketika masih belajar di Universiti Malaysia di Kelantan. Jumlah frontline 2,258 orang dengan employer 4,869. Pencapaian tertinggi ialah satu tiket PJLS ke Budapest. Nanti boleh naik terus. Dan Budapest dan Afrika. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Puan Syazwani binti Abdul Syukur. Dengan ini saya persilakan Puan Syazwani untuk perkongsian seterusnya. Terima kasih untuk komiti yang bergerak untuk buat program ini lah. Terima kasih juga kepada moderator yang menunjukkan suasana dari awal lagi.
Terima kasih juga yang saya untuk sampaikan hari ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Syazwani, boleh panggil Puan Wani. Okay, saya mula menabung emas. Saya akan cerita lah macam mana saya mula menabung emas dan saya kena public gold. Jadi, masa hari pertama saya masuk di Universiti Malaysia Kelantan, saya dah mula menabung. Bermula dengan RM1 je. Tapi saya tengok kat dalam account gap saya tu, saya kata kalau lah dia banyakkan emas. Jadi bila kita nak cari duit ni, kita rasa macam kena buat, dia tak ada jalan lain melainkan tambah pendapatan. So saya buat side income lah. So daripada RM100 simpan, adalah RM1. So RM1 tu saya beli bergundi-gundi baju bundle. Dan saya buat live bundle daripada pukul 12 malam sampai subuh. Dan saya rasa macam, penat juga ni. Lepas tu sampailah saya ada simpanan 10 gram. Saya try pula buka bazar dekat pasar malam, jual ayam goreng. Dan modal dan tapak 10 gram tu saya pajak. Dan keuntungan bisnes tu saya tebus 10 gram. Dan jadikan cerita tengah-tengah belajar lagi tu, dekat universiti, saya punya laptop rosak. Saya tak ada lah call, hello, Assalamualaikum ayah, nak 3,000 tak ada lah. Saya akan ambil 40, jadi saya dah bersedia. Maksudnya emas tu pelindung kepada kewangan dan jadilah untuk kita tak berhutang dengan orang dan tak susahkan ayah kat kampung. Jadinya dengan so 10 gram tu saya jual je lah. Sebab saya rasa macam saya tak mampu pun kalau saya nak tebus balik. Sebab saya tak ada pendapatan yang lain. Dan akhirnya laptop dapat sebulan jasa pun dapat lah, Alhamdulillah. Dan bila saya fikir side income yang saya buat ni, dia macam kita kerja, saya kena kerja dulu baru boleh dapat duit. Tak ada ke kalau saya baring dia duduk dekat rumah, duit masuk. Rupanya saya baru faham. Itu maksudnya saya kena cari passive income. Dan saya dengarlah bila dia penyimpan emas bahawa dia ada dengan 5G ni tu banyak kan. Dia program untuk penyimpan emas, saya dengar mentor Tuan Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah mentor emas lah. Dia adalah penulis buku emas dan buku Nusirah Sultan. Tuan boleh beli dekat media sana. Dan beliau beritahu cara untuk capai ultimate time and financial freedom. Nak bebas kewangan dengan masa. Maksudnya nak ada passive income. Jawapannya adalah bisnes public gold. Saya pun daripada jadi customer, saya upgrade dealer. Dan guna duit pension ayah saya untuk upgrade dealer. Ayah saya pun dealer juga lah. Dan bila saya tengok balik, untuk tuan-puan yang mungkin sekarang adalah dealer juga. Saya daripada kita fokus untuk tambah simpanan ada dalam emas, ada saving sendiri kan. Dalam fasa bina bisnes, banyak benda juga kita kena korbankan. So apa yang saya korbankan adalah 1 dinar emas saya di MDC 4.0. Masa tu saya kata tak apalah untuk bisnes. Dan akhirnya saya tuai hasil. Rupa-rupanya tuan-puan nak tahu tak? Saya 3 tahun dah tak kerja. Dan merupakan dan full time public gold. Dan ada benda saya nak beritahu lah untuk satu yang ada hari ni je. Sebenarnya sampai kawan saya tak tahu pun, masa saya belajar, passive income saya 4 ke 5 angka. Kiranya macam income lecturer lah. Dan sebenarnya tuan-puan, kalau saya tak jumpa public gold, pasport pun saya tak buat. Sebab saya terpaksa dapat VVIP trade setiap tahun. Bayangkan 3 tahun dah lah tak kerja, dapat pula VVIP trade. So maksudnya saya dah nampak lah, saya boleh kerja muda macam Tuan Syarif Jamil. Okay, saya daripada itu, saya tak pernah merasa pun Monday blues. Maksudnya hari Isnin saya tu tak bosan pun. Tapi saya suka. Sebab apa? Orang lain pergi kerja, saya pergi jalan-jalan, pergi shopping, pergi arcade, main game. Dan itu mungkin kebahagiaan untuk saya. Tapi dia ada satu story yang saya tak pernah cerita. Mungkin anak muda ni, untuk diri saya dulu, saya rasa saya masih muda. Tak apalah, boleh tunggulah nantilah.
barulah belanja mak ayah. Tapi rupanya tak. Mungkin kita boleh tunggu, tapi mak ayah kita tak boleh tunggu kita. Orang yang kita sayang tak boleh tunggu. Dan saya nak kata Tuan Puan, alhamdulillah masa kita pun ni makin tua usia kita. Dan kalau kita tak sakit, adik-adik kita sakit. Kakak saya tiba-tiba sinus, ayah saya tiba-tiba katarak mata, mama tiba-tiba jantung laju, minus stroke. Wah, ni ada untuk mereka semua. Jadi tuan-tuan, saya ingat satu pesan leader saya, Tuan Azhar Habibie, dia beritahu macam ni. Dia bagi semangat lah untuk kita yang masa mula buat bisnes ataupun nak capai benda yang besar dalam hidup. Dia beritahu, kalau kita setakat duduk dekat rumah je mengharapkan rezeki tu jatuh, jangan haraplah. Tapi tanya untuk tuan-tuan yang keluar daripada rumah, angkat kaki dan musafir, pergi ke majlis-majlis ilmu, insya-Allah ada rezeki yang besar dan peluang yang besar untuk tuan-puan. Macam mana tuan-puan dengar tadi, 4 ultimate rewards tadi. Jadi saya doakan semua boleh kaya dengan emas dan kita sama-sama capai ultimate time and financial freedom dengan bisnes public goal melalui J100 dan 5J Associate. Itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih untung sangat orang-orang muda yang telah bertemu dengan public goal. Okey, pada usia awal tak adalah macam saya dah 30 tahun bekerja baru jumpa public goal. Tapi alhamdulillah belum terlambat sebab ada veteran. Saya lah yang masuk veteran nanti. Siapa ada? Okey tak tadi? Mana cakap? Okey, comel. Terima kasih. Betul ada yang 14 sayang comel. Hai comel pula. Okey, kita nak pergi makan sebab yang lagi pukul 3 kita ada kelas. Ada kelas lah, kelas membina team. So best lah. So J100 Academy dia ada banyak kelas. Untuk bina team ada, untuk tambah customer, jaga customer semua ada. Okay, yang ni Kak Mazuha. Boleh ikut ni. Aku excited.